Raina, pernah tak kita terfikir bahawa sebahagian besar anak-anak pada hari ini mengenali rupa bentuk dunia bukan lagi melalui tingkap rumah. Sebaliknya, bersifat padan piksel pada peranti pintar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Badani buat untuk semua. Anda bersama saya, Raina Hani Zahra. Dan saya, Danny Kuan. Hari ini saya akan menyingkap realiti generasi Alpha dalam penggunaan teknologi digital dan kesannya terhadap Malaysia tercinta. Generasi Alpha mengamalkan budaya hyper interaktif dan on demand sehingga tidak mengenali konsep apa itu menunggu berbanding generasi yang terdahulu. Kebergantungan digital membawa kesan positif kepada generasi Alpha. Kaedah microlearning visual merobohkan sepadan kelas biasa. Mereka menguasai konsep suka dengan pantas sekali. Teknologi merasa pemikiran lateral dinamik mereka. Masalah dapat diselesaikan dengan sangat tangkas. Mereka mengamalkan kolaborasi pintar segera secara maya seperti Google Docs dan Canva. Ia digunakan dari rumah. Dani, sila terangkan tentang implikasi sosioekonomi dan cabaran yang bakal kita hadapi. Okey, baiklah Raina. Perubahan pemikiran generasi Alpha bakal mencorakkan semula landscape sosioekonomi Malaysia jangka panjang selaras SDG ke-8. Mereka lebih meminati kerjaya fleksibel berbanding struktur kerjaya rigid 9 pagi hingga 5 petang. Sektor ICT dan e-dagang yang kini menyumbang 23.4% kepada KDNK negara dijangka terus melonjak apabila generasi ini bekerja sebagai usahawan teknologi penghasil data atau pencipta aplikasi yang mempunyai agiliti dan kognitif yang tinggi. Namun perkembangan ini membawa cabaran besar seperti kelumpuhan total akibat krisis keselamatan yang berskala besar. Kesimpulan, kebergantungan digital bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya, ia menjadi wahana luar biasa melonjakkan potensi anak watan ke pesada global. Saya Raina Hani Zahra. Dan saya Danny Kuan. Semoga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang.